panas lik-liknya perlis ni. Rindu pula dekat anak cik. Ya Allah, tak apa tah yang dibuat oleh Zamri kat sana. Alhamdulillah Pak lah. Alhamdulillah. Allah masya dekat banyak tanda ada mana kaya. Amin. Sila. Kan. Wah. Ramli. Ram. Okey ke ni? Aku tengok dari pagi tak start macam ada masalah. Ya. Okey ke tak ni Zam? Sunyinya lah cik. Kalau ada Zamri ni, seronok sikit makan ramai. Azan dah. Apa cik? Kenapa mak ayah ni? Tak ada lah. Mak mesti rindu ayah kan? Betul. Siapa tak rindu? Tak apa mak, cik akan belajar sungguh-sungguh. Betul ke cik? Cik akan dapat ajar elok-elok. Amin. Cik akan jaga mak selama-lamanya. Mak jangan ayah tau. Okey. Jom mak kita pergi bazar. Jomlah cik, hati-hati tau. Mak boleh elok tau. Jom, depan. Hai, Ibu Zamri saya. Siapa pula lah kau dia? Hello. Assalamualaikum Zamri. Waalaikumsalam. Apa mak? Hang makan apa hari ni? Makan tadi, makan roti john. Hang kat mana ni? Ada kat pejabat, ada buat kerja macam biasa lah mak. Tadi mak berbuka, mak teringat kat hang. Tu yang mak telefon ni, saja je. Tapi mak nak tanya lah. Lagi seminggu lagi nak raya, hang balik mana? Tak maaf mak, rasanya tahun ni tak dapat balik lah. Kenapa pula? Sofia tu dia ajak balik ayah Kelantan. Tahun lepas Kelantan, tahun ni Kelantan. Habis mak macam mana? Tak adil lah ni. Mak dah lah janda, duk seorang. Kalau apa berlaku kat mak macam mana? Siapa nak beli ketupat, nak beli rendang, nak buat rendang, takkan mak seorang. Dah lah mak dah tua. Walaupun hang tinggal kereta Azia kat mak nak pergi pun mak bosan Zamri. Tak apalah, ikut hang lah. Di mataku senyumlah. Zam, macam mana operasi dasar? Okey? Semput juga. Semput. Tak apa, nanti training kali dengan aku. Zam, raya ni balik mana? Aku salah cakap. Subhanallah, alhamdulillah. Siapa pula lah yang telefon tu? Biar pi kat dia lah. Hai, Sat. Penting sangat ke? Apa ni? Alhamdulillah, merajuk duit masuk. Dapat pula 200. Sayang juga Zamri kat cik.
Buat apa Ajak Timah pergi pasar Ramadan. Timah mana pula? Timah ni. Ha ni dia. Assalamualaikum Timah. Waalaikumsalam. Aku nak ajak hang ni. Di mana? Bazar Ramadan. Oh, boleh lah. Apa aku belanja hang sebab anak aku yang Zambi yang kerja bomba tu masuk duit tak sat. Okey, nak jumpa kat mana? Hang datang sini lah. Hang bawa kereta aku. Kita pergi pasar Ramadan. Ha, cepat. Okey, clear. Hang naik kereta aku lah. Okey. Hang bawa tau. Alhamdulillah. Panas. Kenapa ni? Hang kenapa? La ilah masuk. Berhenti tepi dulu. Subhanallah. Lepas sikit. Okay, stop. Si baik daripada bawah. Baik. Kita minta bantuan. Ya Allah. Timah. Macam mana nak buat ni? Kena minta bantuan kat siapa ni? Ya Allah. Sana. Cik okey lah. Okey. Mak lu. Abangnya nak. Anak tadi dia kata masak tu. Tak silap aku masa dia pingsan. Lepas tu kena tangan jantung. Tak silap aku nombor plate dia KSX 8733. KSX 8733. Ya Allah, mak. Pulang dengan dada sempit, dinding masih menyimpan foto Mak. Makan Zamri, mak. awak Zamri. Zamri. Okey dah eh. Zamri. Ya Allah. Nampak Zamri. Awak Zamri. Mak. Makan Zamri, mak. Maaf Bu, semua kata yang tak pernah ku ucap. Assalamualaikum, Tok. Tok, kami balik ni. Ya Allah. Sekecil datang tak perasan. Hang tak siapa awak. Ayah walik. Sihat ke? Masuk. Masuklah Sofia. Masuk. Nek dah masuk. Zamri pun duduk. Nek. Mak tadi duduk. Mak Bibi main. Sofia duduklah. Kata balik Kelantan. Awak balik tak? Tak apalah. Mak, Sofia nak minta maaf. Sofia sepatutnya tak pentingkan diri. Asyik beraya di Kelantan sahaja. Tak apalah Sofia, mak dah lupakan dah. Yang penting hang balik sini aku dah bersyukur dah. Mak dah lah ibu tunggal, duk seorang-seorang. Hang balik dengan anak pun mak dah syukur sangat dah. Mak. Ya Zamri. Zamri nak minta maaf. Zamri tak tepati janji Zamri dulu. Nak jaga mak. Zamri minta maaf ya. Ya Zamri, mak maafkan dah. Mak dah maafkan. Tak apalah Zamri lah. Kita tengok anak hang tengah main apa tu Zaim tu. Takut kena bunga api ke, kena apa ke. Cakap lah cucu aku nanti. Kita tengok macam tu. Jom kita turun. Jaga Sofia tu. Zaim, main kat matok.